Hai Mama, jom Mami Zon kongsikan cara nak guna breast pump Ali Z10 Pro. So, Mama ada dua pilihan sama ada Mama nak control daripada phone apps ataupun Mama nak control direct dari motor pump. Untuk onkan motor pump, Mama boleh tekan dekat sini lama-lama sampai dia menyala. Okey. Untuk tukar-tukar mode, Mama boleh tekan dekat sini sekali. So, yang pertama, kita akan guna mode massage. Mode massage ni Mama boleh guna 2 minit ataupun lebih. Mama boleh adjust level. Kalau nak naikkan level, Mama boleh tekan dekat sini. Dan kalau nak rendahkan level, Mama boleh tekan dekat sini. Selepas guna mode massage, Mama boleh tukar ke mode seterusnya iaitu mode expression. Mode expression ni Mama boleh gunakan lebih kurang dalam 15 minit. Lepas 15 minit, Mama boleh tukar ke mode seterusnya iaitu mix mode. Mix mode ni adalah gabungan mode massage dan mode expression dalam satu button. Mode ni digunakan untuk merangsang pengeluaran susu Mama semasa sesi pertengahan mengepam. Dan yang terakhir, Mama boleh gunakan auto mode. Auto mode ni dia akan naik daripada level 1 ke level seterusnya dengan sendirinya. Dekat sini ada battery indicator yang ni full 3 bar. Kalau dah jadi level 1 ataupun dah berkelip-kelip pada 1 bar, Mama perlu cas dengan segera. Yang ni adalah menunjukkan level yang sedang Mama gunakan. Yang 01 ni adalah minit ataupun berapa lama Mama onkan motor pump. Untuk offkan motor pump, Mama boleh tekan dekat sini sampai dia mati ataupun ia akan switch off dengan sendirinya selepas 30 minit. Pump ni special sebab dia ada nasal aspirator. Function nasal aspirator ni untuk sedut hingus baby. So, nak guna dia, Mama cabutkan dulu motor pump. Kemudian, Mama cabutkan diaphragm ni dan Mama pasang yang ni. Okey. Lepas tu, Mama pasangkan tube ni dekat sini satu dan dekat sini satu. Alright. Lepas tu, Mama boleh pasangkan nozzle ni ikut kesesuaian bayi Mama. Okey. Lepas dah pasang, kita boleh onkan dekat sini. Nak onkan nasal aspirator ni, Mama tekan dekat button off dan button mode ni serentak. Alright. So, dia ada 5 mode. Lepas dah onkan ni, Mama dah boleh guna. Happy breastfeeding Mama.